Kemesraan pasangan popular Syed Saddiq Abdul Rahman dan Bella Astilah kini disifatkan kebanyakan netizen tidak lagi terkait dengan urusan pemasaran produk. Rata-ratanya mendakwa pasangan sejoli itu mungkin sudah ke arah menjalin hubungan istimewa berikutan meraihkan Aidilfitri tahun ini bersama dengan menggayakan pakaian sedondon. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Terbaru, menerusi perkongsian Bella di media sosialnya semalam, mendapati mereka beraya ke rumah bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan isteri, Datin Seri V. Shanti Harun Khan. Bella berkata, V. Shanti yang sudah dianggap sebagai kakak adalah individu yang memberi banyak inspirasi kepadanya dan begitu mengambil berat. Bersama kakak berlainan ibu, salah seorang yang banyak beri nasihat dan kekuatan pada tahun lepas, yang selalu risau dan ambil berat. Kak V sangat baik, cantik dan hardworking. Bikin sayang betul. Tahun ini dijemput lagi datang beraya. Tahun yang berbeza, semangat berbeza dengan aura positif. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan raya, tulisnya di ruangan caption. Sementara itu, di ruangan komen, kebanyakan netizen gembira dan seperti selalu mereka mendoakan hubungan Syed Saddiq dan Bella berjodoh hingga ke jenjang pelamin. Pasangan ini juga didakwa netizen memiliki wajah seiras dan sangat serasi sekaligus. Hubungan mesra dijalin mereka direstui ramai dan seluruh Malaysia.